saudara kita, kepada ikhwah-ikhwah kita di mana jua mereka menghadapi musibah, menghadapi tribulasi, menghadapi cabaran. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan mereka, termasuklah saudara kita di Palestin. Dan yang ketujuhnya mengenai hadis ketujuh, agama itu nasihat. Saya suka berkongsi makna an-nasihat. An-nasihat di sini iaitu iradatul khairi lil mansuh. Kita nak benda molek, kita nak benda yang baik kepada orang lain. Jadi nak jadi baik, nak benda baik pada orang lain, kita dulu kena mulakan diri kita untuk jadi baik. Kita kena hidupkan, suburkan diri kita dengan kebaikan. Kita suka senyum, kita suka orang kata apa, infak, kita suka buat apa jua perkara yang dianjurkan dalam ajaran Islam kita. Jadi ad-dinun nasihah ini, hadis ketujuh ini mengingatkan kita mengenai pesanan-pesanan yang ada dalam kitab hadis 40 karangan Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ni dia buat buku, dia tulis buku hadis 40 ni ada tujuan dia. Ada sebab dia. Kita buat program hadis 40 ni untuk menyuburkan diri kita dengan orang kata apa, ajaran Islam. Antara sebab Imam Nawawi menyuruh ataupun menghasilkan karya ini supaya kita dapat, orang ilmuwan ke orang tak ilmuwan, orang awam biasa dapat orang kata apa, mengetahui ilmu ataupun perkara-perkara asas yang ada dalam agama. Dan juga semangat yang Imam Nawawi nak zahirkan dengan orang kata apa, memilih 40 hadis. 40 hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi ini merupakan hadis-hadis sahih. Hadis-hadis sahih.